Arkiteknya tegas dan berterus terang. Kadang-kala garang, ibarat harimau yang mengaum dari selatan. Dan kini pencetus revolusi bola sepak Johor itu memasang impian meluaskan empayarnya ke seluruh negara. Untuk 1 jam berikutnya, kita selami perasaan seorang kerabat diraja. Dengan izin, kami mulakan. Dalam laman web JDT sendiri, Johor Southern Tigers mengatakan Akbar Masa Kosmo. tu, yes, we boycott Akbar Kosmo because of certain headings that does not benefit kita dan juga nampakkan us being very unstable, tak silap saya. Tetapi saya rasa benda tu dah tak ada, dah reda dah. Dah reda dan mereka boleh dibenar untuk saya welcome any media to Stadium Lakin atau tu Negeri Johor. Itu adalah hak dan tanggungjawab mereka. Pada 8 April 2013, Tuanku digantung 6 bulan selepas didapati bersalah oleh FAM kerana mengeluarkan kenyataan akhbar tanpa kebenaran yang memperkecilkan prestasi pegawai pertandingan, iaitu pengadil. Yes. Dan sehari kemudian, Tuanku meletak jawatan sebagai Presiden PBNJ dan sekadar menjadi penaung. Kemudian, adakah Tuanku dalam masa seminggu dipujuk oleh Sultan Ahmad Shah, Presiden FAM, untuk membuat pusingan U? Apa sebenarnya yang berlaku di sebelah tabir, Tuanku? Pada pandangan saya, bila kita memberi pandangan berkenaan dengan isu atau apa-apa benda yang kita lacking adalah dengan niat yang baik. Bila kita kata referee kurang memuaskan atau referee kita tahap amateur, ia adalah dengan niat yang baik untuk adakan referee yang profesional. Tetapi bila suara kita disekatkan dan kena hukum olehkan artikel 88 dan seterusnya, jadi saya got a bit frustrated. So saya cakap kalau macam ini tak boleh bersuara demi kebaikan bola sepak negara, dan baik saya tak payah cakap apa-apa. Saya letak jawatan sajalah. Dan lepas tu saya dinasihatkan oleh Sultan Pahang untuk jangan buat keputusan tersebut. Kalau boleh mempertikaikanlah saya punya keputusan. Dan saya membuat pusingan U oleh kerana bukan saja nasihat Sultan Pahang, tetapi juga kerana saya punya matlamat belum lagi tercapai dalam Johor FA. Iaitu? Saya nak leave a legacy to be one of the best professional football association in the country, kalau boleh in Asia. Bukan saja dengan youth development program, quality of the team dan juga infrastructure dalam negeri Johor. Mohon perkenan Tuanku untuk lihat visual ini. Okey. Tuanku, di terowong itu apa yang berlaku sebenarnya apabila pengadil tidak dibenarkan untuk apa yang berlaku sebenarnya, Tuanku? Ya, ini pada Ogos 2013. Masa pengadil tu, because keputusan pengadil masa tu, saya rasa it was the last man. Tak silap saya, was Nosyarul Idlan Talaha was the last man. Dan player tu buat tackle tersebut. It's either the referee will bagi an advantage or a red card. He didn't give the advantage. He stopped the match dan dia bagi yellow card. So that is clearly the rule. So sekarang ni bila dah situasi yang hangat macam itu, saya tanya diri saya, sekarang ni referee ni tak tahu jadi referee ke ataupun there is another thing happening, macam seolah-olah ada match fixing skandal ke apa yang berlaku, kerana negara kita ni bukan stranger in terms of match fixing. We had a very big case before. 98 kalau tak silap saya. 94-95. 94-95, tak maaf. Jadi of course saya rasa kecil hati dan saya question the pengadil. Saya cakap, why do you do this? Because saya ingat juga sebelum FA Cup, it was the same pengadil di Singapore yang bagi 9 yellow card and 1 red card. 9 yellow card and 1 red card tu pasukan Johor sebelum main di FA Cup, sampai Aidil kena gantung tak boleh main FA Cup final. So benda ni adalah benda yang kedua jadi. So saya tanya dia, do you have
masa saya confront dia, saya cakap, do you really know how to become a referee? Or awak memang sengaja ada cari makan dengan cara jalan yang salah? Ya. Saya confront dia. Jadi sekarang ini antara masalah di Malaysia ini, bola sepak Malaysia, masalah prestasi pengadil. Tetapi sepanjang beberapa tahun, beberapa dekad yang lalu, kita ada Tan Sri Zain Hashim, kita ada Steven Ovinis, Osman Kamaluddin dari Johor. Kita ada Subki Din Saleh yang terpilih ke Piala Dunia. Dan mereka bukanlah pengadil yang bertaraf profesional, tetapi mereka ada menunjukkan kualiti. Termasuk juga Allahyarham Muhammad Nazri Abdullah dari Pulau Pinang. Apa sebenarnya masalah yang membelenggu FAM ini atau pengadil ini? Tunggu. Pandangan saya, kalau kita tengok di Europe atau di England, pengadil, they are professional referee. Bermakna dia dapat gaji yang besar dan dia ada dia punya own persatuan. Badan. So it's an independent referee punya committee. So they have their own refereeing professional punya association, dan saya suggest Malaysia should have the same. You pay them about 10 to 15,000 dalam masa tiap-tiap bulan. Tanggungjawab mereka adalah to be a professional referee. Sekarang ni referee kita satu game RM500. Cikgu sekolah, polis trafik, sarjan dalam askar ajar orang kawat. So, tak guna kalau kita nak membangunkan bola sepak negara dengan kualiti liga kita, pemain kita, kalau kita masih ada referee which is considered sebagai amateur, not professional. Kalau kita lihat, Pierluigi Collina juga pun, dia bukan seorang pengadil profesional. Dia adalah seorang financial advisor. Tetapi dianggap dengan, saya rasa, 6 kali menjadi pengadil terbaik dunia. Dan Subki Din Saleh, seorang guru, tetap terpilih untuk menjadi wakil Malaysia, menjadi pengadil di Piala Dunia. At that time, dunia dah lain sekarang. We all know that match fixing exists seluruh dunia, bukan saja di negara kita, and very active in certain part of dalam dunia ni, dunia bola sepak. So kalau kita betul cakap kita nak tutup all the windows berkenaan dengan rasuah, cara pertama adalah untuk jaga kebajikan yang baik untuk pengadil sebagai seorang pengadil yang profesional. Tetapi sekarang ni kalau kita nak bagi dia 500 satu game ringgit, awak ada buki bayar dia 15,000, awak rasa dia tak rasa tempted tu ambil tak 15,000? Tanggungjawab Badan Induk Bola Sepak adalah untuk tutup all the doors and the pintu and to be stern in terms of match fixing. Tak boleh tutup sebelah mata seolah-olahnya masalah ni tak wujud dalam negara kita. Tuanku sedar ada kertas cadangan untuk mewujudkan kelompok pengadil profesional dengan gaji RM10,000 hingga RM15,000 dalam FAM ini. Sekarang ni saya belum dapat lihat lagi. Dan perkara ini sebenarnya akan disahkan selepas Kongres pemilihan. Kerana benda ni dah lama dicadangkan. Oleh kerana dengan isu-isu tersebut yang bangkit, barulah langkah tersebut diambil, dan kalau betul, alhamdulillah, syukur. Tuanku boleh bayangkan kalau di Asia ini hanya Jepun yang ada pengadil profesional. Betul. Kalau di Eropah, England, Itali, Jerman, manakala Perancis, Argentina, Brazil mengambil pengadil secara kontrak. Spain. Kalau ikut gaji di England, £60,000 setahun. Dan kalau sekarang ini macam tuanku sebut tadi, pengadil mendapat allowance RM500. Yes. Dan penolong pengadil RM400. Apakah tuanku sendiri secara peribadi ada bajet tertentu untuk dihaskan bagi mewujudkan kelompok referee atau pengadil profesional? Jikalau perkhidmatan saya perlu demi bola sepak negara, saya akan usahakan bajet tersebut untuk nak lebih naikkan lagi taraf imej bola sepak negara ni. Jadi untuk naikkan taraf bola sepak dalam negara ni, kita kena pastikan kita kena improve all aspect. Youth development system, referee dan juga persatuan-persatuan bola sepak negeri yang lain. So kalau saya ada kedudukan ke ataupun apa yang berlaku, saya pun tak adalah terhege-hege ataupun impi untuk jadi FAM punya presiden. Tetapi jikalau perkhidmatan saya perlu,
para penyokong nak lihat satu perubahan dalam bola sepak tanah air, dan saya kena berusaha untuk dapatkan bajet tersebut untuk improvekan lagi status bola sepak dalam negara ni. Okey. Tuanku, satu negara, seluruh negara tertanya-tanya satu insiden pada 1 Februari 2014. Yes. Jadi sama-sama kita saksikan visual ini. Yes. Apa sebenarnya yang berlaku dalam terowong ini, tuanku? Semasa kelihatan ni juga kelibat tuanku di situ, ya. Semasa ni benda ni ada kekecohan. Dan juga first masa saya turun di tangga, saya nampak the defender. Saya pun tak kurang pasti nama dia siapa. Fabio atau Dia Ivaldo? saya tak tahu. Dia bertolak dengan coach Cesar. Jadi masa tu kita leraikan. Saya punya exact word kepada dia adalah, you are in my country. I think you as a foreigner should respect my country. Tak boleh. Diorang ni professional players, foreign professional players, patut jadi sini menjadi contoh kepada kita. Kerana diorang punya dunia bola sepak lebih besar pada kita. Tapi tak boleh buat satu kekecohan macam ini. Masa saya dah leraikan tu, on the way jalan, saya nampak the second Brazilian player masih bermaki-maki dan try to approach. Approach siapa, tuanku? Approach saya punya coach dan players lah. So dekat situ banyak tengah bertolak-bertolak. Jadi di situ saya pusing balik dan saya suruh go to your dressing room. Cerita tersebut cakap saya pukul player. Ada orang yang injured, ni injured. Saya rasa kalau awak tengok muka dia pun tak ada injury. Buat masa yang sama, lepas tu ada pula pihak yang nak bersumpah atas Quran. Saya rasa jikalau kita nak main sumpah atas Quran, tak payahlah kita ada lagi mahkamah dalam negara ni. Kita semua lepas ni sumpah atas Quran saja. Kes pengurus JDT2, On Jabar. Yes. Mencerminkan ketidakpuasan hati seluruh negeri Johor terhadap prestasi pengadil? Saya kenal Haji On daripada dulu. Pada saya sebaik-baik manusia. Untuk Haji On boleh naik angin sampai ke tahap tu, dan saya cakap, oh my God. Dan saya tanya orang-orang lain. Orang lain punya jawapan benda yang sama. Prestasi pengadil memang amat lemah. Okey. Tetapi perbuatan Haji On tidak boleh di-accept. Unacceptable. Dan dia dah kena hukum oleh PBNJ dan juga baru-baru ni dengan FAM. Yeah. Dan kita leave it to that. That perbuatan is not acceptable. Tetapi saya faham dia punya frustration. Kerana saya pun kadang-kadang ada dalam kedudukan yang sama bila kita tengok pengadil. Sampai kita tertanya-tanya, kenapa macam gini lagi? Kalau saya saja rasa pengadil kurang memuaskan, tak apa. Saya rasa, patut tanya seluruh rakyat Malaysia apa dia orang rasa. Benda ni bukan saya punya persepsi atau my individual punya opinion. Tetapi this is semua orang nampak dengan jelas yang we need improvement. Menjunjung kasih, tuanku. Dengan izin akan kembali lagi selepas ini. Jawatan Presiden FAM, saya betul terang cakap, saya tak berapa interested kerana benda ni obvious. There is no such thing as election. It will be passed from father to son. Saya rasa seluruh negara tahu. Jangan saya tak erti nak berdrama depan seluruh negara dan rakyat Malaysia menunjukkan seolah-olahnya ada so-called election. There is no such thing as election. Saya rasa the achievement dalam negeri Johor, orang kata speak louder than words. Apa yang dah jadi di sini, keputusan yang dah jadi di sini, speak louder than words. Tak payah saya terangkan kenapa saya layak ke sana. Saya layak tak layak, itu hak dan suara rakyat Malaysia. Jikalau mereka rasa saya tak layak, saya tak layak. Saya pun tak ada terhege-hege. Tetapi kalau diorang rasa saya layak, saya bersedia.
Tuanku banyak kali menyatakan tidak mahu terhege-hege memegang jawatan Presiden FAM. Tetapi sekarang Tuanku akan kontes, dan apakah ini atas dorongan pihak-pihak tertentu? This is also dorongan daripada sebenarnya yang betul-betul minta sangat dengan saya adalah para penyokong. Menang atau tidak saya tak boleh janji kepada mereka. Tetapi saya buat demi mereka. Kerana mereka yang ingin sangat perubahan. First of all, saya nak speak up. Saya tak ada anything against Duli Yang Maha Mulia Sultan Pahang. Saya hormat dia sebagai seseorang sultan dan sebagai sultan saya dan juga Tengku Mahkota Pahang. Jadi benda ni bila saya teguh berkenaan frustration saya terhadap FAM is terhadap FAM punya way of management. The system in FAM. First of all, the policies in FAM juga. Bukan bila saya teguh FAM, it goes to pihak tertentu atau terhadap seseorang individu. No, it's the system yang ada sekarang ini. Bukan pada Tuanku Sultan atau Tengku Mahkota, tetapi the system dan juga sekretariat atau bukan? Maybe sekretariat, saya tak tahu siapa yang menjalankan tugas dalam badan induk tersebut. Tetapi saya nak limelightkan kepada awak that sekarang ni apa saja teguran saya terhadap FAM adalah demi benda baik untuk bola sepak. Bukan untuk nak salahkan orang, tidak. Tetapi dengan tempoh masa yang panjang yang diberikan, pada saya banyak improvement dah boleh berlaku. So that is where saya coming from. Okey, Tuanku, ditakdirkan Tuanku menjadi presiden pada 25 Mei ini. Apakah visi dan misi Tuanku dan apakah perkara pertama yang akan Tuanku lakukan? First kali itu set up a professional referee. Dan juga tugas badan induk bola sepak. You have to understand FAM is the custodian of the league. Bukan the owner of the league. Tugas sebagai badan induk bola sepak juga, FAM have to jaga persatuan-persatuan bola sepak yang lain. Oleh tak kerana ahli-ahli gabungan ni, there is no league. Jadi, betul saya setuju that persatuan bola sepak mesti cuba their best to cari sponsorship. Tetapi, adalah tanggungjawab FAM juga untuk kurangkan beban. Tapi jikalau saya, Allahualam apa akan berlaku, tetapi kalau saya ada di situ, saya akan pastikan tiap-tiap persatuan bola sepak negeri will get a certain budget, 2 to 3 million. 2 to 3 million juta setiap negeri. Setiap negeri. Patut dengan itu mereka boleh buat program bola sepak mereka sendiri dan at the same time to have a competitive team dalam league, program akar umbi, they will have to cari sponsorship sendiri. But at least takkan awak bagi 50,000 to KLFA untuk league. Bermakna lebih 50 juta untuk setiap untuk secara keseluruhan. Adakah duit daripada penaja atau bagaimana? Penaja. Duit daripada penaja. For now, kita tengok. Kita boleh letak seberapa banyak pun duit dalam kita punya persatuan bola sepak negeri ataupun kelab. Tetapi kita tak boleh. Kita not even qualified to compete in Champions League, Asian Champions League. Oleh kerana kita dikonsider sebagai grade D. Negara jiran kita Singapura sendiri grade A. Negara Thailand, Vietnam, Cambodia yang lain-lain bersaing di peringkat AFC Champions League. Tetapi kita masih grade D. Bukan B, bukan C, tetapi D. Pada pandangan saya, sebagai negara yang berpotensi macam Malaysia ni, kita tidak harus ada dalam kedudukan itu. So, benda tu have to be improved. Tapi Tuanku, bagaimana sentimen terhadap negeri Johor? Apakah Tuanku boleh berlaku adil? Kalau sekarang ini pun orang persepsi mengatakan Pahang sentiasa mendapat advantage. Bagaimana? Saya kena adil. Saya kena lepaskan jawatan saya di Johor. Saya kena cari pengganti yang boleh menjalankan tugas. Siapa agaknya? Kemungkinan exco sukan ataupun adik saya Tengku Temenggung yang boleh memberi dedikasi. To run a football association, you do not need someone who is experienced. You need someone who is dedicated dan juga memberi full commitment. That is important. Tan Sri Anwar Musa pernah menyatakan tidak perlu golongan bangsawan atau kerabat diraja untuk memegang jawatan dalam sukan. Betul. Betul, tidak perlu. Pada saya, sesiapa yang jadi presiden have to be very committed
dan berdedikasi untuk menjalankan tugas dia tersebut. Tak payah orang biasa ke, anak raja ke. No. Siapa saja boleh jadi FAM punya Tan Sri presiden. Anwar mengatakan tidak perlu. Sebenarnya golongan bangsawan dan kalau boleh stay away from Malaysian sports. Bangsawan dan kerabat diraja. No, saya rasa tidak setuju? Saya tidak setuju kerana saya rasa tengok pada potensi orang yang terlibat, orang tersebut, dan tengok siapa yang layak. Apa dia boleh memberi, what improvement can he brings, dan that idea should be open kepada sesiapa pun, tak kisah status atau pangkat. Bagaimana untuk kita perbaiki ranking skuad negara? Kita have to understand, yang pertama kali benda ni macam saya katakan tadi bukan instant success. Tetapi jikalau kita implement a new policy in terms of player kena be more professionalism, fokus on kita punya program akar umbi di peringkat-peringkat negeri dan juga di peringkat negara. Fokus on kita punya youth development program. Kalau kita tengok tahap liga kita improve di pihak-pihak Persatuan Bola Sepak Negeri, klub, the more competitive liga Malaysia is, the better kita punya, dengan cara tak langsung, national team kita will perform. Kita tengok Jepun spend a lot of money on diorang punya league. Dan kita boleh tengok mana Japan punya national team sekarang. Yes. InsyaAllah, dengan effort yang sama, Malaysia pun boleh capai that performance in the future. Jika tuanku ditakdir menjadi Presiden FAM, apakah tuanku akan aktifkan semula akaun Twitter tuanku supaya boleh berinteraksi dengan orang ramai? Tidak. Saya lebih suka berdepan dengan penyokong bola sepak saya. Mudah? Tanpa protokol kalau dalam Twitter? Kalau tak, pasal saya lebih suka berdepan. Macam sekarang pun, sebulan sekali atau 3 bulan sekali saya akan berdepan dengan rakyat Johor. Johor FA belongs to rakyat Johor. Saya ni hanya caretaker sahaja. Saya bertanggungjawab dan diamanahkan suruh jaga. Jikalau saya diberikan peluang di FAM, is the same thing. Penyokong Malaysia berhak untuk tanya saya apa saja soalan. Saya have to be very transparent berkenaan dengan akaun, berkenaan dengan misi dan visi kita, apa objektif kita. Sedikit soalan lagi tuanku. Kelab mana kalau tuanku diberi peluang untuk menaja di Eropah? Borussia Dortmund. Kenapa? Oleh kerana pada saya Borussia Dortmund have the best, one of the best youth development program, a good facility dan juga quality players. Siapa yang tuanku sokong dalam Piala Dunia kali ini? Saya ada 3 negara sebenarnya. Brazil, Argentina, Germany dan Jerman. Soalan terakhir daripada kami, tuanku. Jika ditakdirkan tuanku tewas pada pemilihan Kongres FAM 25 Mei ini, apakah tuanku akan menyatakan sokongan penuh kepada Presiden? Saya akan memberi saya punya sokongan yang penuh. Kerana niat saya adalah untuk kebaikan bola sepak tanah air negara. Jikalau Tengku Mahathir Pahang jadi Presiden pun, saya akan memberi full support dalam apa saja cara yang saya boleh beri demi bola sepak tanah air. So no hard feelings. Kalau diberi jawatan untuk mengurus satu-satu pasukan kebangsaan? Saya? Ya. Saya nak lebih fokuskan untuk developkan dan tukar image bola sepak negara daripada just to be pengurus in salah satu pasukan. Menjunjung kasih, tuanku. Terima kasih. Jika kita mahu menguji perwatakan sebenar seseorang, berikan dia kuasa. Dan ini dijangka berlaku apabila tampuk pemerintahan FAM disebut-sebut bertukar tangan pada pemilihan 25 Mei ini. Dalam mengubah atau membawa transformasi FAM, pemimpinnya bukan saja harus berwawasan, bertenaga dan kaya idea. Beliau juga harus berjiwa besar, berlapang dada dan terbuka menerima perbezaan pendapat. Kerana bola sepak sudahnya milik rakyat, milik kita. Ular yang menyusur akar tidak akan hilang bisanya. Namun, tidak molek sekiranya pencapaian dan kegemilangan masa lalu, hasil sumbangan pemimpin terdahulu, dilupakan dan dicerca demi perubahan semata-mata. Laksana guna alu sesudah menumbuk dicampakkan. Bagi pihak kru penerbitan, saya Rizal Hashim mengundur diri dengan izin.